Hi everyone, hari ini saya akan mengajar anda bagaimana untuk meletakkan markah menggunakan Kingsoft spreadsheet. Saya akan buat secara ringkas sahaja. Okey, dekat sini saya diberi tugasan untuk mencatat purata markah bagi markah tahunan matematik tahun 3 Mawar. Yang mana dekat sini ada 20%, ada 30%, ada 5% daripada ujian bulanan, peperiksaan pertengahan dan juga peperiksaan akhir. Dan juga jumlah grade yang mereka dapat. So, di sini saya dah siapkan saya punya data. Saya dah siapkan cantik-cantik. Yang mana saya ada title, semua ada title. Ini untuk memudahkan saya punya kerja lah supaya nampak kemas. So, saya juga telah letakkan color. Untuk letakkan color ni dia sedang saja. Contohnya saya tekan dekat sini. Kita cari dekat sini home. Lepas tu dekat sini kita tekan mana color yang kita nak dan tekan. Okey. Dia dah ada kan? So, seterusnya skala grade ni dia amat penting dalam kita punya Excel sebab dia akan menunjukkan grade. Okey. Sehari ini saya akan letakkan 20% dan juga 30% sahaja dan juga grade dan juga jumlah dan juga grade daripada 20% dan 30%. Okey, untuk letak purata markah bagi 20% ialah senang saja. Kita tekan equal. So, kita tekan peratus orang pertama iaitu 63. H ni dia mewakili kolom. 5 ni dia mewakili baris. Tengok Arsha Mila Londo dia dekat baris 5. So kita darab dengan 0.2. 0.2 ni adalah 20%. So kita just klik enter. Dah ada markah 12.6 purata dia. Kita tak perlu nak buat one by one seperti apa yang saya dah tunjuk tadi. So, untuk memudahkan kita punya kerja, cari simbol ni. Okay, simbol ni sekarang. Kita just double click. And then kita punya purata markah pun dah tercatat dekat sini. So, lagi satu contoh. 30%. Sama juga, kita tekan equal. Kita tekan peratus. C mewakili kolom 5 tu baris, kan? So, kita darab dengan 0.3. 0.3 adalah 30%. So, just klik enter. Seperti tadi juga, untuk menyenangkan kerja, anda just cari simbol yang saya dah sedang buat ni. Okey, simbol plus gelap. So, double klik. So, kita punya purata markah pun ada dekat sini. Sama juga 50% juga sama juga kita buat macam tu. So, untuk letakkan grade, dia senang saja. Untuk letak grade ni, kita klik dekat sini, cari fx, and then kita cari VLOOKUP. Okay? Okay. Lookup value ni kita tekan markah grade dekat sini. So, jadi C6. Table array ni adalah yang ni kita punya skala. Kita just highlight. Okay. Kolom index number tu 2 sebab dia ada markah dan juga grade. Markah dan juga grade. So, okay. 67 is B. Okay. Sekarang kita nak letak grade untuk semua orang ni. Tak perlu buat satu-satu. So, kita kena guna function F4. Kita klik dekat sini, F4. Dan automatik ada simbol dollar dekat sini kan. So, kita just klik enter. 67 is B. So, kita double klik. See? Dia dah keluar. So, kalau kita punya grade ni ada salah, kita boleh buat one by one. B, enter. So, 70 is B+,
73 still B plus. 90 is A plus. 78 is A minus. Ni A. Kita A 66. Okay. Ini A juga. A plus. Sorry. A plus. Okay, kita kena check one by one supaya kita punya data nanti tak salah. Ini jadi A plus. Terdapat error dekat sini. So, kita kena buat one by one. Okay. A plus. A plus. Ini juga A plus. Okay. Ini A. Ini A. Enter. Saya ambil contoh untuk peperiksaan pertengahan sahaja. Okay. So, di sini kita dah nampak grade untuk setiap pelajar kita. So, untuk seterusnya kita nak letak jumlah. Sepatutnya jumlah ni adalah jumlah daripada purata markah daripada 20%, 30% dan juga 50%. Tapi sekarang ni saya ambil contoh 20% dan juga 30% sahaja. So, saya akan klik dekat sini, klik jumlah. And then saya pergi fx function. So, saya akan cari sum. Jadi, klik OK. Number 1 ni, kita letak kita punya purata markah bagi 20%. Dia akan mewakili kolom lah. I ni kolom I and then baris 5. So, untuk number 2 adalah, okay, ni. So, sekarang kan saya just bagi contoh 20% dan 30%. So, kita just klik OK. Jumlah dia ada 32.7%. So, untuk senangkan kerja, sama seperti tadi, kita just double klik. Okay, dia buat masalah. So, kita kena buat cara lain. Sorry. Maafkan saya, kita okay. Kita buat macam ni. See, dia dah bagi kita punya jumlah bagi 20% dan juga 30%. So, untuk letak grade sama juga macam sini. Grade tu sama juga, kita pergi dekat fx, lepas tu kita pergi VLOOKUP, kita tekan OK. Yang ini. Yang ini. Okay. Table array ni seperti tadi. Kita macam ni. Okay. Kolom tetap 2 sebab dia ada markah dan juga grade. Sama dekat sini scale. So, just klik OK. So, ini menunjukkan dia grade E. Okay. Seterusnya untuk kita senangkan kita punya kerja, kita pergi guna function F4 juga. F4, simbol dollar, and just click the. So, kita dia bagilah. Kalau dia ada salah, kita boleh edit seperti yang saya dah terangkan sebelah sini tadi. So, kita nak tahu berapa orang yang dapat grade G ke A+. Untuk peperiksaan pertengahan tahun. So, untuk mencari jumlah pelajar, kita pergi dekat sini. And then kita pergi fx, count if, klik OK. Range ni adalah kita perlu highlight grade dekat sini. Kita grade lah. Kita highlight dekat sini dari atas sampai bawah. So, dia sampai 3. Okay, kolom 3, 34. So, just kriteria ni, kita klik dekat sini. Grade. So, just klik
Okay. Dia kan kosong sebab tak ada siapa yang dapat TH. Kan? So, kita kena guna function. Function ni kita dari sini. Function F4. So, dia automatik akan simbol $. Okay. Okay, untuk kerja senang. See? Dia dah letakkan jumlah pelajar yang mendapatkan grade C+, hingga K+. So, untuk dapatkan sum. Sum ni senang saja. Sama juga kita pergi dekat function. Kita tekan sum. Okay. Number 1 ni kita highlight jumlah ni. Lepas tu kita klik OK. 30 orang. 1 hingga 34. Tapi ni dia salah. Sebab dia tak in list. So dari sini dia jadi 1 hingga 30. Okay. Sama juga seperti yang saya dah buat dekat sini. Dia dekat sini pun sama juga. So setakat ni adakah anda faham apa yang saya sedang ajar? Alright. Okay, untuk soalan seterusnya, saya diberi tugas. Selepas buat kita punya data tu, kita perlu buat grade line atau juga palang lah. So, grade ni adalah daripada hasil kita punya yang ni. Yang dekat sini. Tu yang dekat sana. So, untuk cari semua ni, dia ada dekat, sorry, dia kena loading. So, tak apa. Mana-mana tempat macam insert, kita kena cari kita punya chart, create chart. Ke sini ada banyak pilihan, so kita boleh pilih mana-mana. Dan sekarang ni saya dah siapkan awal saya punya ini. So, anda perhati betul-betul. Kalau anda faham, thank you sebab faham. Okay, seterusnya ini adalah soalan yang kedua. Yang mana kita nak tahu taburan guru. Contohnya daripada taburan guru SK Kayangat. Di sini ada jantina lelaki dan juga perempuan. Ini adalah guru-guru muzik. Dan juga guru IT, sukan, kaunselor, pendidikan khas dan disiplin. Lelaki ni ada ni, saya letak 32, 43, 54, 23, 710 dan 22. So, saya nak buat di dalam chart. So, dalam chart ni dia ada banyak pilihan dekat sini. You can choose bar. So, tekan je mana-mana. Tapi dekat sini saya dah buat dalam kolom. Kolom? No, in bar. In bar, read this. Saya dah pilih dia. Saya tak mencukupi masa untuk record. So, sini saya akan jelaskan beberapa. So, sini ni untuk ni, dia akan jadi mewakili jenis subjek yang mana ada di guru disiplin, pendidikan khas. Dia akan automatik in list bila kita dah pilih dekat chart ni. So, ini akan kita ubah. Ini kita akan ubah bilangan guru, jenis yang ni. Jenis subjek dan juga color ni mewakili apa, yang color ni mewakili apa, yang mana dekat sini ada perempuan dan juga lelaki. So, seperti yang kita nampak ni, guru disiplin dia ada 2 orang, so dia betul lah 2 dan 2. I'm very sorry because saya tak cukup masa untuk menjelaskan lebih detail mengenai chart. Tapi saya harap anda boleh explore sendiri bagaimana untuk letakkan chart. Bila kita masuk je ke Excel ni, any chart ke apa, kita pergi dekat insert je, kita pergi chart je and then kita pilihlah apa yang kita nak. So, apa data yang dia nak kita ubah, just ubah saja and recheck. So, that's all for today and thank you for watching. I'm sorry for the mistake. Okay,
Bye. Atnal eh. Bye.